Ini kita nak buat piping untuk siram pokok ubi kita. Let's go. Sedangkan sekarang ni dah start musim panas, jadi kita kena siram kita punya pucuk ubi. Kita gunakan pipe 1.5 inci. Mula-mula kita dah pasang, tapi bila kita ukur balik tak sampai dia punya pipe. Kita kena pakai pipe yang baru. Jadi kita pasang balik pipe poli 1.5 inci ni, cuma kita tukar dengan stop cock. Piping ni sebenarnya untuk siram kangkung, jadi kita kena pakai stop cock. Kalau kita nak siram dekat pucuk ubi, kita tutup dia punya stop cock. Kita test on pump dulu, alhamdulillah air keluar, dan tujuan utama dia kita nak cuci dalam pipe tu. Di hujung pipe kita pakai end cap dan kita nak sambung dengan wayar 16mm yang lembut. Untuk kita nak tarik pipe lembut ni, jadi kita perlukan 2 orang. Seorang kita pusing-pusingkan macam tu, seorang tarik. Kita tarik 3 line, alang-alang tu kita siram sekali dengan pokok-pokok yang lain. Kita tebuk pipe poli 1.5 inci ni, kita nak pasang saddle clamp. Saddle clamp ni kita nak pasang stop cock. Inilah kejadian dia. Kita sambung ke pipe poli 16mm ini 1, 2, 3. Jenis sprinkler pun ada macam-macam jenis. Ada yang berpusing, ada yang 360, ada separuh sahaja. Cuma kita perlukan paku yang tajam, yang ni kita asah. Untuk di hujung pipe lembut tu kita tutup dengan end cap. Lepas tu selepas kita dah tutup, kita boleh tebuk dengan paku, cocok kita punya dripper ataupun sprinkler kecil tu. Alang-alang tu dah ada air, bolehlah cocok tambah sikit ubi kayu. Saya nak tambah semua dripper bagi dia ada air, barulah naik pucuk baru. Sebabnya permintaan pucuk ubi agak tinggi sekarang ni. Alhamdulillah, nanti kita nak tambah sikit lagi. Inilah hasil dia. Ini yang berpusing, ini yang 180 darjah saja. Alhamdulillah semua berfungsi dengan baik. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye bye. Assalamualaikum.